bergaduh kat tempat kerja, baru dapat 3,000, 4,000. Dia nampak kan, ayah dia buat benda macam ni je boleh dapat 10,000 kan. Pernah tak you all terfikir anak-anak kita ni nanti apa yang diorang nak buat untuk survive? KLS ada satu student datang personal coaching dengan KLS. Dia dah berumur 60 lebih. Dia punya kerisauan adalah anak-anak dia. Dan dia dah tengok anak-anak dia ni dah 30 lebih tau. Dia nampak dekat situ income dia orang masih lagi di tahap yang nak survive pun tak boleh. KLS nak panggil you all di luar sana. Mungkin ada ibu bapa kat sini yang dah umur 40 lebih, 50 lebih, 60 lebih. So you all risaukan macam mana nanti generasi kita ni, adakah mereka boleh survive dengan ekonomi macam ni kan? Sebagai ibu bapa, you all datang ke kelas. Kita nak suruh anak-anak kita belajar pasal investment, pasal room rental, pasal apa-apa je, susah sebab mereka ni mungkin minat yang berbeza. Tetapi once kita dah ada ilmu dan kita buat, insya-Allah anak-anak kita akan nampak. Dia nampak ayah dia buat benda macam ni je boleh dapat 10,000. Dia pergi kerja, balik kerja, penat apa semua. Bergaduh kat tempat kerja, baru dapat 3,000, 4,000. So apa kata you all buat dulu. Okay? So jangan risau. Mungkin ada di luar sana takut umur dah 40 lebih, 50 lebih kan. Nak belajar buat, baru nak belajar dalam hartanah, room rental. No. You tak perlukan skill yang super power sangat. Cukup you all dengar apa yang KLS ajar, buat apa yang KLS suruh buat. Ikut kita punya SOP, kita punya sistem. Okay, you scan QR code sekarang. Scan je, okay, register, datang kelas KLS. Okay tak? KLS akan guide A to Z sampai jadi.